Assalamualaikum, kembali lagi ke Unpacking Ultraman Booster Pack 02. Masih lagi kita ada 5 pack. Okay, masih lagi tiada Triple S dan juga Triple SP. Okay, so first pack. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kad untuk point kita letak di tepi. Okay, 4 kad kita letak di bahagian depan. Dan Ultraman Blue, Ultraman Blue lagi. Okay, Ultraman Agul. Okay, Isaac. Okay, kad biasa. Okay, Sin kad. Okay, kita dah pernah dapat kad ni. Dan okay, Character Searcher. Kedua-duanya Character Searcher, Ultraman Blue dan juga Agul. Kedua-duanya warna biru dan juga kedua-duanya memfokuskan kepada kuasa air. Okay, next pack. Okay, so kalau ada yang tanya kenapa banyak kopi kad ni, sebabnya satu deck, satu jenis kad boleh kita boleh letak sebanyak 4 kad. Okay, ini dia kad Rosso, Ultraman Rosso. Okay, Dyna, Agul, Sin kad. Okay, biasa saja. Ultraman Rosso. Okay, nice. Sin kad lagi. Double R yang seterusnya, Ultraman Zero. Wow, saya dah cakap dah, Ultraman Zero ni memang akan ada di dalam semua pack. Okay, pack yang ketiga. Okay, satu, dua, tiga, 4. Okay, letak bahagian tepi. Okay, saya dapat rasa kad di depan ini kad biasa. Alright, next Ultraman Blue. Okay, Blazer. Kita boleh skip semua ni. Okay, singkat biasa. Dan kad-kad yang tiada efek. Okay, singkat Dyna. Dan kad searcher untuk Ultraman Rosso dan juga Ultraman Mebius. BP increase when karakter opponentnya adalah raksasa. Okay, kad biasa. Okay, so second last pack. Alright, masih lagi tiada Triple S. Saya tak sabarlah nak tunggu kad apa yang saya dapat ni. Okay, Ultraman Rosso. Okay, nice. Level 1 pun dah jadi support. Okay, Hikari. Okay, dah pernah dapat. Biasa saja. Okay, singkat Ultraman Zero ni bagus ni. Okay, kad biasa, kita boleh skip. Dan okay, masih lagi singkat. Itu dia kad searcher untuk Ultraman Rosso dan juga Ultraman Agul. Alright, masih lagi tak nampak bayang-bayang double atau triple R. Okay, so kad Rosso ni kita banyak dah dapat kopi sebenarnya. Okay, last pack. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright, aura bila buka pack ni lain macam ni guys. 1, 2, 3, 4. Okay, kad biasa masih lagi, kad di depannya masih lagi kad biasa. Okay, Ultraman Rosso. Okay, Ultraman Blue. Okay, biasa. Mebius. Alright, Isaac. Okay, dan kita ada kad biasa. Boleh skip. Kita boleh skip bahagian ini. Okay, singkat. Okay, kita dah ada singkat ini. Dan itu dia Triple R Ultraman Gaia. Yo, efek dia bagus ni. Dia boleh buang satu kad apabila opponentnya adalah double ataupun triple. Dan packnya adalah R untuk Ultraman Agul level 3. Terbaik. Memang terbaik dalam pack ini. So, satu Triple S sudah pun keluar. Masih lagi remaining satu Triple S.
Okey, kita nantikan di episod yang terakhir. Okey, so kita akan kira terlebih dahululah. So nampaknya di sini kita hanya mendapat satu triple S dan juga satu double R. Terbaik. Jangan lupa follow up. Terima kasih menonton. Terbaik. Assalamualaikum.